ultralight macam tadi kata Bob kata ultralight ya, kalau untuk pemula dia tak sesuai sebab takut patah. Okey, pada pandangan lain pula, pandangan saya UL boron boleh, ada orang pun dapat naik. Ultra UL ni maksudnya orang ultralight, laut halus. Laut dalam tak perlu bawa. Sebab laut dalam kedalaman dah lebih daripada 40 meter, tali UL tak cukup. Tali UL ni biasanya boleh masuk 50 meter, 80 meter. Tali si ultralight gaci dia 8LB okey tak? Okey je. Tapi yang tu Pak Sulam okey. Yang tu okey je. 6LB okey, 8LB. Nak UL memang sedap 8LB, 6LB. 10LB tu maksimum. So ultralight ni, UL ni bagus untuk pemula, untuk diorang praktis cara handle ikan. Dia pada pandangan lain untuk kita, sebab kalau kita mancing liar pakai orang biasa, nak dapat ikan besar tu memang susah. Main patin berapa LB sesuai. Nak main apa? UL patin berbahaya, seram. Kalau 2-3 kilo boleh lagi lah, tapi layan juga lama. So UL ni kalau untuk pemula dia bagus untuk pemula, sebabnya pemula boleh praktis tarik handle ikan dengan, sebab kalau ikan tu kecil kena kat set kasar kita tak rasa, tapi kalau ikan tu kecil kena dekat set ultralight kita rasa ikan tu macam besar. Jadinya boleh lah pemula tu dia handle ikan dengan setup yang kecil, dengan mini handle ikan pada daya yang paling minima. Macam tu bahasa dia. Rendah lebih senang putus sangat tali. Ya, senang putus lagi kalau bergesel ke, tersangkut ke, dia risiko macam tu. Senang putus macam tu. Kalau sangkut tak dapat selamatkan. Tu untuk ultralight. So kalau pemula ultralight ni jangan takut. Macam Syarif kan, si Arif tadi kan, Arif tu pun aku ada ajar dia cara pakai UL supaya dia pandai handle ikan. Sebab kita boleh dapat ikan besar ni, handle ikan tu penting. Lagi-lagi tak boleh panik, tak boleh gelabah, kena be prepare, kena standby nak layan ke mana. Sebab so UL ni alternatif untuk kita praktis ikan. Macam UL dapat tilapia besar, setapak ni pun dah rasa macam besar. Kalau MJ berapa LB? MJ kalau kurus-kurus dalam 60 LB lah. 60 LB dalam 40 kilo, 50 kilo lah. Nak main MJ biasa 20 LB, 30 LB lah. MJ ni gigi dia tajam. Itu satu. Kedua pula dia suka tempat kawasan berba. Kalau main kolam pun berkurang 30 LB. Tengok saiz lah. MJ macam siakap je kurang. So itulah antara untuk UL ni. Pemula jangan takut nak mula dengan UL. Kalau umur ikan 27 tahun. Itu biasanya 60 LB macam tu. Dia dalam 45 kilo macam tu. Siap lah Rin. Lagi limit kena gerak ni. Bateri nak habis dah. Macam biasa lah. So untuk pemula nak pakai UL jangan takut. Dia patah tak apa, sebab UL pun patah jadi pengajaran, patah jadi belajar. Macam tu. Lepas tu kita pula tahu joran ni boleh patah, kita lebih dia jaga-jagalah. Dekat situ kita macam berhati-hati, tak gelabah, tak panik. Sebab kita boleh tahu joran ni boleh patah, senang patah. Macam tu lah guna UL.